my god, mereka sangat jahat. Apa kita harus buat? Mari kita pergi tengok apa yang jadi dekat situ. Oh my gosh. Tak apa. Aku ada satu lagi makanan untuk dia. Aku ada cookies dan aku akan letakkan di belakang pintu ini. Dan aku akan letakkan cookies di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alright. Aku harap dia nampak. Aku sangat lapar. Kat sini ada cookies. Oh my gosh. Adakah ini cookies mereka ataupun cookies yang ditinggalkan? Aku rasa mungkin aku boleh makan cookies ni. Mungkin ini rezeki aku. Yes, Seto, kamu boleh makan. Itu untuk kamu punya. Oh my gosh, aku sangat lapar. Aku nak makan. Nyam, 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 nyam. Oh my Tak puas gosh, hatilah Seto. sedapnya. Kenapa Jenny? Kenapa kamu tak puas hati? Aku rasa dia akan lagi lapar. Ambil ni. Ambil! Oh my gosh, datang dari mana daging ni? Oh my gosh, aku rasa Tuhan sangat merahmati aku sekarang ni. Aku sangat bahagia. Aku takkan lapar. Aku sangat bahagia. Jenny, kita berjaya buat dia happy lah. Kan aku dah kata, biskut tu tak cukup lah Seto. Kena bagi daging banyak. Oh my gosh, kenapa ada pedang di situ? Aku harap dia tak ada buat apa-apa. Sekarang aku dah kenyang. Aku rasa aku nak balas dendam. Oh my god, Seto, no! Ya, ambil ni, Ya. rasakan. Rasakan. Rasakan ini. Ya. Oh my gosh. Oh my god. Aku rasa kita harus pergi. Seto! Aku rasa kita harus pergi